Saya Cikgu Tabita. Dalam video ini, kita akan buat revisi bab 6, Matematik tingkatan 3, sudut dan tangen bagi bulatan. Cikgu akan kongsikan cara penyelesaian soalan masteri kendiri. Doa dan harapan cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Bagi soalan 1, raja di sebelah menunjukkan dua bulatan. Satu yang kecil dan satu yang besar kan? PTQ ialah tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan tersebut. Diberi panjang KT bersamaan LT. Sudut KLT ialah 61 darjah dan sudut SNT ialah 42 darjah. Hitung sudut LTQ. Sebelum kita teruskan untuk menjawab soalan A, mari kita buat revisi berkenaan dengan konsep tangen kepada bulatan. Soalan beritahu kita ada satu tangen sepunya kepada dua bulatan. Jadi, apa maksud tangen? Tangen ialah suatu garisan lurus yang menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. Jika kita rujuk kepada gambar rajah ini, AC ialah tangen kerana hanya satu titik iaitu titik B yang menyentuh bulatan. Jadi B dipanggil titik ketangenan. OB pula ialah jejari bulatan. Jejari yang bersilang dengan tangen membentuk satu sudut tegak iaitu 90 darjah. Setelah faham konsep tangen, mari kita teliti hubungan sudut dalam bulatan. Gambar rajah ini cikgu ekstrak dari buku teks muka surat 165 untuk membantu kita memahami hubungan sudut antara tangen dan perentas dengan sudut temberang selang-seli yang dicangkum perentas. AB ialah tangen. Jadi, apakah hubungan sudut A dengan sudut D? Satu lagi senario yang lain. Apakah hubungan sudut B dengan sudut C? Sudut antara tangen dan perentas adalah sama dengan sudut tembereng selang-seli yang dicangkum perentas dengan syarat AB ialah tangen kepada bulatan. Jadi, sudut A adalah sama dengan sudut D. Begitu juga dengan sudut B adalah sama dengan sudut C. Jika kalian berminat untuk lihat bukti hubungan ini, sila rujuk buku teks muka surat 155. Untuk sukatan matematik tingkatan 3, sudah memadai jika kalian dapat lihat hubungan ini dengan jelas kerana ianya dapat membantu kita menyelesaikan soalan bab 6. Daripada konsep tangen kepada bulatan yang telah kita pelajari, cikgu alihkan gambar rajah dalam buku teks agar kalian boleh bayangkan garisan tangen AB adalah menegak. Sama seperti soalan yang mempunyai tangen PQ. Bulatan besar ada segitiga KLT. Betul tak? Apa yang kita pelajari? Sudut D adalah sama dengan sudut A. Dengan konsep yang sama, kita aplikasikan ke dalam gambar rajah kanan. Gambar rajah dalam soalan. Maka sudut TKL adalah sama dengan sudut LTQ. Persoalannya, apakah sudut TKL? Jika teliti gambar rajah, panjang TK adalah sama dengan panjang TL. Maka segitiga TKL adalah satu segitiga kaki sama. Jadi, sudut TKL adalah sama dengan sudut KLT iaitu 61 darjah. Jika sudut TKL ialah 61 darjah, maka sudut LTQ juga 61 darjah. Mudah bukan? As long as kita memahami konsep tangen dan hubungan sudut dalam bulatan. Jadi jawapan A ialah sudut LTQ ialah 61 darjah. Untuk soalan B, kita diminta hitung nilai X
iaitu satu sudut dalam bulatan yang lebih kecil. Bagi mendapatkan X, kita perlu mengetahui sudut MTN dan sudut SMT. Untuk mendapatkan sudut MTN, mari kita teliti kedua-dua bulatan yang diberikan. Sudut MTN adalah sama dengan sudut KTL. Mengapa? Ini kerana perentas kedua-dua bulatan bersilang pada titik ketangenan T. Dari jawapan A, kita dapat sudut LTQ ialah 61 darjah. Panjang KT sama dengan panjang LT. Maka lengkuk KT juga sama dengan panjang lengkuk LT. Betul tak? Jadi, sudut KTP sama dengan sudut LTQ, iaitu 61 darjah. Sudut pada sata tangen ialah 180 darjah. Maka, sudut yang kita nak cari iaitu sudut KTL ialah 180 darjah tolak jumlah sudut KTP dan sudut LTQ, iaitu 61 tambah 61. Maka sudut KTL ialah 58 darjah. Dengan demikian, sudut MTN juga 58 darjah. Bagaimana pula dengan sudut SMT? Untuk mendapatkan sudut SMT, kita aplikasikan ciri sudut dalam bulatan. Masihkah kalian ingat sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama saiz? Pada lengkok ST, sudut SNT adalah 42 darjah. Jika kita rujuk lengkuk ST yang cikgu color dengan line hijau, sudut cangkuman SNT ialah 42 darjah, yang mana cikgu gariskan dengan color biru. Pada lengkuk ST juga ada sudut cangkuman SMT yang cikgu colorkan dengan kuning. Mengikut ciri bulatan yang kita pelajari, sudut cangkuman adalah sama bagi lengkuk yang sama panjang. Maka sudut SMT sama dengan sudut SNT, iaitu 42 darjah. Sekarang, kita sudah boleh hitung X. X tambah sudut SMT tambah sudut MTN ialah 180 darjah. Mengapa 180 darjah? Kerana satu segi 3 jumlah sudut ialah 180 darjah. X tambah 42 tambah 58 bersamaan 180. X bersamaan 180 tolak 100. Maka X ialah 80 darjah. Secara ringkas, ini adalah tips untuk mendapatkan X. Langkah pertama, cari sudut SMT. Apabila lengkuk atau lilitan bulatan adalah sama panjang, maka sudut cangkuman adalah sama. Langkah kedua, cari sudut NTM. Sudut NTM adalah sama dengan sudut KTL. Oleh itu, fokus untuk mendapatkan sudut KTL dengan menggunakan hubungan sudut dan tangen. Setelah dapat sudut SMT dan NTM, maka X ialah 180 tolak jumlah kedua-dua sudut tersebut. Mengapa 180? Kerana jumlah sudut dalam satu segitiga ialah 180 darjah. Maka X ialah 180 darjah tolak 42 tolak 58. Dan kita dapat X ialah 80 darjah. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.